To be fair in relationship, kita sebagai suami, kita kena fair. Bukan kita untuk mengizinkan, tapi untuk kita push. Pasal wife, isteri ni, bila dia dah ada anak, dia akan fikirkan anak. Dia tak kata, kalau kita tak push, dia tak buat. Dia tak sampai hati. Okay guys, selamat kembali ke channel Bersih Keluli. Hari ni aku nak hantar wife aku ke stesen LRT Gangguangi. Pasal hari ni semua jalan tutup, so wife aku kena pergi KLIA. Nanti kejap lagi kita tanya dia kenapa dia nak pergi KLIA. Jalan semua tutup, so aku tak boleh hantar dia ke KLIA. Because hari ni yang raptai penuh ASEAN. Nah, pegang. So Yang, you nak pergi mana ni? Morning. I nak bawa diri. Bawa diri pergi mana? I nak bawa diri ke negara diraja, iaitu Thailand. I nak pergi Bangkok. Untuk apa pergi Bangkok? Selalunya kalau perempuan kalau pergi Bangkok. Pergi Bangkok. Selalu perempuan kalau pergi Bangkok mesti orang kata shopping, kan? Tapi kali ni I pergi Bangkok bukan untuk shopping. Tapi I nak mewakili negara. Malaysia yang tercinta. So kita orang jalan laju sikit pasal dah lambat. Dia kena catch ERL untuk pergi KLIA. And you dah beritahu ke you pergi Bangkok untuk apa? Untuk mewakili negara. Yalah, untuk apa? I think sebelum ni ada video Wira yang cakap pasal High Rocks. So yang video kasut tu. Ya, so itulah pertandingan yang I nak pergi. Tak adalah pertandingan sangat, competition lah I dengan kawan-kawan sekolah. Pertandingan namanya High Rocks. Dia adalah CrossFit competition. Dia CrossFit lain. Dia more to functional. Functional training. So apa yang ada kat dalam High Rocks? Apa yang you kena buat? Dia ada 8 stesen, tapi daripada satu stesen ke another I kena lari 1 km. Maksudnya in total I ada 8 km larian. Dan juga setiap stesen tu dia ada functional strength training. Kalau yang mula you kena lari 1 km dekat dia punya track. Lepas tu dan you kena start dengan mesin skier. Dia macam kalau tengok macam seolah-olah kita tengah main mesin. Ni warm up belum sampai Bangkok lagi. Hai. Macam kenal. Apa khabar? Baik. Pergi mana? Kerja. Kerja apa? Tinggal sini. Sekarang kerja mana? Kerja sisi. Nak hantar pergi stesen Dawangi LRT. Pergi KLIA. Okay. Sehat, alhamdulillah. Okay. Terjumpa pula kenalan. So then the first one is skier. Yang macam mesin ski tu, you kena pakai 12 tangan macam tu. Berapa kali? Itu 1000 meter. Lepas tu I kena lari lagi 1 km. Lepas tu I kena buat sled push. Mesin ski tu resistance dia berapa? Dia punya damper tu daripada 4 ke 5. You boleh pilih? No, kalau untuk kategori I memang 4-5 lah. Okay. Dan nak kena explain semua ke? Nombor 2. Okay. Nombor 2 is sled push 500 meter. Dengan dia punya kilo dia yang you kena push pakai sled tu. Ada dalam 100 plus kilo exactly tu I tak ingat. Untuk kategori double movement.
Lepas tu, lepas dah settle tu, I kena lari lagi 1 km. Dan seterusnya is sled pull. Sled pull dengan weight yang sama. Dia tarik pula. Tarik pakai tali juga. Weight yang sama, 100 lebih. Distance? Distance pun 500 meters. So, tapi I taklah buat seorang-seorang ke individual. I buat dengan kawan baik I berdua, dan I ada lagi 2 orang lagi kawan baik juga yang buat sama. Jadi kita ada 4 orang total. So benda ni macam tag team je benda lah. Tapi dia bukan relay okay. Dan selepas pada sled pull, lari lagi 1 km. Lepas tu ini benda yang I takut lah, BBJ. Apa ni? Disebut macam BBJ means broad burpee jump. Ini lakukan. Dan ini 80 meter. oh, burpee. Kena buat burpee. Okay. Lepas tu lari lagi 1 km. Lepas tu next is mesin rowing. Mesin rowing 1000 meter. Lepas pada rowing lari lagi 1 km. Lepas tu I cakap ni pun I dah penat. I pun rasa macam apalah yang register diri I ni. Okay, tapi tak apa. So selepas tu lepas rowing machine lari 1 km. Dan I kena buat farmer's carry. Farmer's carry 16 kilo. Ada 16 kilo darat 2. Kita kena jalan sejauh 1000 meter juga lah. Lepas tu lari lagi 1 km. Lepas tu I buat pula lunges dengan 10 kilo. Hey, please. I understand. Ya, lunges. Dalam 1000 meter tu I tak pasti sangat. Dan lepas tu lari lagi 1 km. Lepas tu yang paling terakhir is wall ball. Maksudnya ada bola dalam pagi. Itu kena campak bola tu dekat dinding. Ada dia punya penanda 100 kali lah, 100 kali. Dan akhir sekali you terus lari ke podium lah for finishing. Okay, I cakap ni I dah berpeluh. Dah cerita semua? Dah. Okay, selama ni you train, every day you bangun pukul apa? Pukul 5 pagi. 5 pagi guys, dia bangun pukul 5 pagi every day untuk pergi training. Okay, kita dah sampai pintu LRT. Nanti aku sambung cerita sikit pasal dia punya training. Enjoy. Don't worry, everything's okay. I believe life is a run. I run because it's a symbolic of life. You have to drive yourself to overcome these obstacles. You might feel that you can't, but when you find your own strength and realize you're capable of so much more than you think. I love you. As the saying goes, Harumkan nama negara. give the girl the right shoes, All the she'll best. conquer the world. Pingat emas. Being in the potential leaders pool means I am already running the race. Enjoy. Just like any other runs, Don't worry, everything's okay at home. To finish what I have started. This also means to use my experience, knowledge, and I'll make sure the kids stay alive. to achieve my goals. Once See I you achieve on those Monday. goals, babe, my motto is Have fun. be you, do you, for you. Carry aspirations to be at the other side of the table in Sedih your guys. shoe. Kena tunjuk muka confident lah. Aku naik ke belah sana. Sebenarnya aku jarang jaga budak-budak seorang-seorang. Pasal dekat rumah selalu dia yang buat semua. Aku sedih lah. So dia akan pergi 4 hari 3 malam. Dia akan balik hari Isnin ni. Hari Isnin pun dia balik malam. Aku memang suruh dia tak payah fikir pasal rumah.
Walaupun dia risau gila for the past 1 week ni, brief aku macam-macam. So selalunya kalau dia memang aku akan suruh dia pergi away day with the friends at least 2 times a year, trip dengan kawan-kawan dia, to reward dia of being such a good person, very good mom. And selalunya ada mak mertua aku, mak dia akan datang tolong jaga. Tapi kali ni tak nak menyusahkan, so aku cakap aku try jaga budak-budak sendiri. Hari ni aku ambil cuti pasal Maya dia demam sikit, sesama batuk. Tapi aku cakap dekat Zepi, wife aku, supaya jangan risaulah, aku akan take care. Dia dah training ni dah lama untuk Hyrox ni. Dia memang dulu dia join selalu run full marathon. Dia dah buat 3 kali full marathon, finish, and 2 kali tak finish pasal dia teman aku. Aku 2 kali attempt full marathon, fail. So dia teman aku. Actually dia dah buat full marathon, kalau termasuk teman aku tu dah 5 kali lah. And then dia dah climb Mount Kinabalu 2 kali. Semuanya start dia punya fitness journey ni sejak daripada father dia pass away. Because masa tu for her untuk accept the situation masa tu, untuk menerima keadaan time tu, dia banyak run. Masa dia run tu, dia nangis semua tu masa dia run. Tapi sejak dia start, dia dah tak stop lah. Because dia rasa addicted dengan fitness tu. Tapi pasal aku nampak tu passion dia, aku memang support apa dia nak buat. Dia pernah masuk Viper, dia pernah masuk Titan. Selain daripada Viper, Titan ke? Aku tak ingat, aku nanti kalau ingat aku tulis kat bawah. Selain daripada tu, full marathon dia masuk. Lepas tu dia masuk run, pergi training dekat Bali, training dekat Phuket. So ni dia dah lama sebenarnya tak buat girls trip dia. Last tak silap aku, girls trip dia pergi Phuket dengan kawan dia few years back. Selain itu, dia just dia punya girls night out je lah macam biasa. Because tahun ni saja aku dah 2 kali ke 3 kali pergi trip ride, solo ride ke Krabi, solo ride ke Thousand Corner, Chiang Mai, dan aku ada pergi Phuket. To be fair, in relationship, kita sebagai suami, kita kena fair. Bukan kita untuk mengizinkan, tapi untuk kita push. Pasal wife, isteri ni, bila dia dah ada anak, dia akan fikirkan anak. Dia tak kata, kalau kita tak push, dia tak buat, dia tak sampai hati. Jadi bila dia cakap, yang kawan-kawan I nak pergi register Hyrox kat Bangkok, so aku galakkan, aku push dia untuk buat benda ni. Pasal kalau aku tak push, dia takkan buat. Pasal dia tak sampai hati nak tinggalkan aku, nak tinggalkan anak-anak. Aku terpaksa convince dia that she had been a good mother, good wife, and dia full time kerja, very good job, busy, but still manage to wake up every morning at 5 o'clock to commit, to train. Jom, minta jalan. Jadi bila aku push dia, baru dia akan decide nak buat. So
Ini for relationship aku. Fundamental of our relationship, aku sendiri, aku fikir apa yang aku boleh buat untuk buat wife aku happy. Instead of kita duk memikirkan apa yang isteri kita buat ataupun apa isteri kita tak buat. Aku baca viral sekarang baru ni, bodoh gila viral ni. Pasal ada seorang mamat ni, dia cakap pasal dia macam nasihat lah kepada isteri-isteri di luar sana untuk bayangkan kalau ada seorang perempuan mana kelik kepada suami tu, tolong bukakan, tolong koyakkan kicap. So dia suruh isteri pun layan suami dengan cara macam tu. Bagi aku tu stupid. Kau tak faham, kau tak fikir pengorbanan yang isteri kau bukan sekadar koyak kicap, badan dia dah terkoyak-koyak nak melahirkan anak. Apa kebangangnya kau nak fikir pasal bayangkan ada perempuan lain layan isteri, layan suami kau untuk koyakkan kicap. Bro, instead of kau fikir apa yang isteri kau buat ataupun isteri kau tak buat, apa yang kau buat untuk membahagiakan isteri kau. Pasal pengorbanan isteri kau melahirkan anak-anak yang kau sayang, itu dah cukup untuk kau tak payah nak fikir apa yang perempuan lain buat untuk kau. Okay lah, malah aku nak fikir pasal tu. Alright, thank you for watching. Video ni pun dah nak dekat 16 minit. Aku nak prepare breakfast untuk anak perempuan aku. So aku akan jadi single dad untuk 4 hari 3 malam guys. Single. Okay, see you in the next video. Thank you for watching.